Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Okey, kita berjumpa lagi. Okey, kali ini kita akan membincangkan soalan bagi bab 4 pada halaman 57. Okey, soalan daripada soalan nombor 2A. Raja di bawah menunjukkan sejenis tumbuhan. Jadi kalau murid-murid tengok, jadi ini adalah tumbuhan ubi kayu. Pada raja di atas, tandakan X ataupun tandakan pangkal pada bahagian yang terlibat dalam pembiakan. Okey, jadi kebiasaannya ubi kayu, kita tidak tanam ubi kayu menggunakan ubi. Biasanya kita tanam ubi kayu menggunakan batang. Jadi betul lah, kita tandakan di sinilah, okey, pada batang kayu. Okey, batang ubi kayu lah. Okey, jadi nyatakan kaedah pembiakan yang dijalankan oleh tumbuhan itu. Jadi kita tahu terdapat dua jenis pembiakan. Okey, pembiakan sexual pembiakan vegetatif. Jadi ini adalah pembiakan vegetatif. Okey. Namakan satu contoh tumbuhan lain yang menjalankan kaedah pembiakan yang sama seperti tumbuhan itu. Jadi murid-murid boleh berilah apa-apa contoh tumbuhan yang membiak melalui keratan batang. Jadi bolehkah murid-murid namakan salah satu contoh yang membiak melalui keratan batang? Ya, betul. Pokok bunga ros. Pokok bunga ros ataupun pokok bunga kertas juga boleh kita tanam menggunakan keratan batang. Okey, seorang petani menanam lobak merah menggunakan kaedah keratan akar, namun selepas beberapa musim banyak lobak merah yang dihasilkan menjadi kecil, cacat dan mudah diserang penyakit kerana semua lobak merah mempunyai sifat genetik yang sama. Terangkan satu cara yang boleh digunakan oleh petani itu untuk mengatasi masalah lobak merah yang ditanamnya. Okey, jadi selepas ditanam berulang kali menggunakan benih yang sama, mungkin oleh kerana datang daripada sumber yang sama, jadi benih-benih yang asal mungkin mudah diserang penyakit dan sebagainya lah. Jadi bagaimanakah petani itu dapat menghasilkan pokok lobak merah yang lebih sihat. Jadi kita boleh gunakan kaedah kultur tisu. Okey, kaedah kultur tisu di mana sebelum kita jalankan kaedah ini, kita perlu memilih tumbuhan yang sihat. Jadi kaedah dipilih, kaedah digunakan dengan memilih tumbuhan yang sihat. Jadi kita pilih tumbuhan yang sihat dan kita jalankan kaedah kultur tisu. Dengan cara ini, anak pokok yang terhasil itu akan anak pokok yang terhasil adalah lebih sihat. Seperti induk dan dapat dihasilkan dalam kuantiti yang banyak. Jadi dengan membuat tisu kultur, kita bukan saja dapat menghasilkan anak pokok yang mempunyai ciri yang sama dengan induk, tapi kita juga dapat hasilkan tumbuhan yang berkualiti tinggi dalam kuantiti yang banyak lah. Jadi kita dapat gunakan anak benih ataupun anak pokok yang dihasilkan itu untuk dibiakkan seterusnya lah. Alright, soalan C. Raja di bawah menunjukkan dua jenis pendebungaan, tumbuhan R dan tumbuhan S. Jadi kalau kita tengok, jadi sebelum kita menjawab soalan, kita perlu tahulah apa jenis pendebungaan yang berlaku lah. Pendebungaan R dan pendebungaan S. Jadi pendebungaan R berlaku dari bunga yang berbeza pada tumbuhan yang sama, manakala pendebungan S pendebungaan berlaku pada bunga yang berbeza dan dari pokok yang berbeza juga. Jadi soalannya, banding dan bezakan hasil. Banding dan bezakan hasil daripada pendebungaan R dan pendebungaan S. Jadi hasil itu yang perlu kita bandingkan lah. Jadi apakah persamaannya? Persamaan daripada kedua-dua pendebungan ini
Okey, keduanya menghasilkan buah dan biji benih. Okey. Jadi apakah pula perbezaan hasil daripada pembungaan ini? Okey. Pendebungaan pendebungaan R menghasilkan biji benih yang kurang berkualiti dari pendebungaan S. Ini kerana pendebungaan A hanya menghasilkan biji benih yang mempunyai ciri-ciri yang sama kerana mereka datar kerana pendebungaan tersebut berlaku pada tumbuhan yang sama. Berbeza dengan pendebungaan S yang melakukan pendebungaan silang, pendebungaan kacuk daripada tumbuhan yang berbeza. Jadi anak pokok pendebungaan R kurang daya tahan terhadap penyakit. Berbanding pendebungaan S. Okey. Jadi satu biji benih yang berkualiti tinggi dan satu lagi pula daya tahan terhadap penyakit. Jadi murid-murid boleh berikanlah contoh-contoh lain ataupun kelebihan lain ataupun perbezaan lain bagi pendebungaan ini. Soalan D. Seorang murid meletakkan biji benih kacang hijau di atas kapal lembap dan menyimpannya di tempat yang bersuhu bilik. Selepas beberapa hari, biji benih mula bercambah. Wajarkan tindakan itu. Ini tentang percambahan biji benih. Mengapa murid tersebut perlu meletakkan kacang hijau pada atas kapas yang lembap? Wajarkan. Jadi kapas lembap membekalkan air untuk melembutkan kulit biji benih. Jadi disimpan tempat yang bersuhu bilik, maksudnya terbuka. Jadi dengan cara itu ruang udara antara kapas dan biji benih membolehkan respirasi berlaku. Jadi dengan letakkan kapas, jadi terdapat ruang-ruang udara lah yang bolehkan oksigen dapat digunakan untuk respirasi berlaku dengan kehadiran oksigen. Mengapa kita letak pada suhu bilik, tidak pada suhu yang panas ataupun suhu yang tersedia? Jadi suhu bilik merupakan suhu yang sesuai. Untuk percambahan biji benih. Kerana kalau terlampau sejuk pun
tidak sesuai untuk pencemahan, dan jika sekiranya terlalu panas juga tidak sesuai dan mungkin boleh menyebabkan biji benih mati ya. Okey, jadi cikgu rasa itu sahaja perbincangan kita untuk topik 4. Jadi cikgu harap perbincangan ini dapat memberikan manfaat pada semua murid-murid. Okey, terima kasih.